Kalau si suami itu mampu, kemudian si suami tak mau isteri bekerja, si suami kata duduk rumah, jaga anak-anak, besarkan anak-anak, bagi makan makanan yang bersih, halal, tidak syubhah, kamu yang masak, kamu yang kemas rumah, yang tu yang aku nak, maka si isteri wajib taat. Janganlah lawan. No? Kalau si suami tu dah mampu untuk hidup sederhana, tuan-tuan, hidup sederhana, ada rumah, ada kereta, ada peci basuh, ada peti air, hidup sederhana, makan pun 3-4 kali sehari, cukuplah. Cuma dia tak mampu nak mewahkan, maka wahai si isteri, ingat, keempat-empat ketua wanita syurga semua suri rumah yang berkhidmat kepada suami dan membesarkan anak-anak. Ini ramai yang terlepas pandang. Adapun isteri yang memang suami dia minta dia kerja, dia kata tak apalah kerja. Nah, suami yang minta untuk kerja supaya boleh bantu dia, tak ada masalah. Isteri dia kata tak apa, saya kerjalah, boleh bantu juga. Isteri dia redha, yang tu tidak dikira hutang. Nah, tapi kalau isteri tadi tak redha, tak ikhlas, 30 tahun dah si isteri tu kerja, separuh tuntutan keluarga dia yang belanjakan duit gaji dia, separuh lagi si suami, maka kesemua itu akan dikira kelak di padang mahsyar sebagai hutang di atas bahu suami. Hati-hati suami-suami, hati-hati abang-abang, pakcik-pakcik, ayah-ayah yang ada di luar sana, hati-hati. 30 tahun dah isteri kerja duk keluar duit, hati-hati. 16 tahun dah